Okay, dia macam ni lah. E-sports ni dia macam bermain bola. Cuma beza dia main bola dalam komputer. Kenapa bola ada dalam komputer pula? Bukan macam tu. Dia Maksudnya orang dalam komputer tu main bola. dia cakap, baru nak cakap e-sports tu apa benda kan. Kesimpulan dia macam e-sports ni berat macam bermain bola. Beza dia dalam komputer lah. So maksudnya kita bermain game e-sports, sukan, contohnya main kat luar kan. Tapi kita ada e-sports, kita adalah sukan digital, bermain menggunakan komputer, konsol, any orang kata apa, phone, benda tu digital. Tapi kan dia boleh faham benda tu ada bola kat dalam komputer. Lepas tu aku tengok ni pergi kencing pula. Tengok